Kami bukan tak mau uruskan dia, Ustaz. Kami dah penat dah, Ustaz. Dah penat dah atok dia supaya dia ni kembali jalan Allah. Dia siap bagi tahu kami kalau dia mati ke apa, dia haramkan kami pegang jenazah dia. Seorang pengamal perubatan Islam dikenali sebagai Pak Munawir berkongsi pengalaman ketika menguruskan jenazah transgender yang didakwa mengamalkan ilmu hitam di Alor Star, Kedah. Menerusi podcast Dua Dimensi, Pak Munawir menceritakan detik ketika dia dipanggil untuk menguruskan satu jenazah yang lewat dikebumikan. Menurutnya, sebaik tiba di lokasi sekitar jam 10 pagi, dia mendapati tiada waris yang mengiringi proses pengurusan jenazah tersebut. Saya tanya kenapa tak ada waris ikut sekali. Mereka kata nanti cerita kemudian, selesai dulu urusan yang patut. Bila buka keranda, mayat itu dah berbau sangat kuat sebab terlalu lama. Masa mandi mereka sendiri terkejut sampai tak pasti jantina jenazah. Jenazah akhirnya selamat dikebumikan sebelum beberapa ahli keluarga tampil bertemu Pak Munawir untuk menjelaskan keadaan sebenar. Menurut mereka, si mati sebelum ini telah melarang keluarga daripada menguruskan jenazahnya sendiri. Dia haramkan kami pegang dan uruskan jenazah dia. Kami dah penat nasihatkan dia supaya kembali ke jalan Allah. Dia potong kemaluan dia, buah dada. Lepas tu dia ubah macam-macam sampai tubuh badan dia dah macam perempuan. Tidak cukup dengan itu, keluarga turut mendedahkan bahawa si mati menjalani kehidupan berlandaskan unsur mistik dan amalan sonsang. Barang yang dia pakai itu, dia pakai susuk. Susuk dekat kemaluan dia, susuk dekat dada dia. Dia pakai susuk pelaris dari Siam dan ada benda-benda pelik disimpan di rumah untuk perniagaan dia. Selain itu, keluarga turut mendakwa terdapat kewujudan janin yang disimpan dalam botol di kediaman si mati. Menurut mereka, janin tersebut digunakan dalam amalan tertentu setiap bulan Muharram. Rumah dia ada 13 janin. Janin hak kecil-kecil itu yang belum hak jadi orang lagi tu. Setiap janin tu dia letak dalam botol setiap bulan Muharram. Kalau kita bulan Muharram tapi bagi belah Thailand saat bulan bagi hantu makan. Jadi janin itu adik saya telan supaya awet, bagi cantik, bagi nampak ni ketat. Orang nampak muka dia tu ralit dan terpesona. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.